Se- Segitiga dia ada sudut dia. Katakan A, B, C. Okey. Yang bertentang dengan C adalah panjang C. Kecil. Yang bertentang dengan B adalah panjang B. Yang bertentang dengan sudut A adalah panjang A. Okey, setakat ni okey kan? So sekarang ni A bahagi dengan sin A yang bertentang ni. Sin A sama dengan B per sin B. Okey, boleh? Okey, ini adalah formula dia. C per sin C. Ah, okey, boleh? Dia formula dia, petua sains. Okey, so kita tengok ini. Dia ada formula. Sama ada terbalik pun boleh. Okey, boleh? Faham? Okey. Kenapa dia boleh dapat formula macam ni? Dia dari exercise macam ni. Dia tunjuk kalau yang ni 11 poin, yang ni yang A untuk yang A ya. Ya. Okey, contoh yang pertama. Okey, yang pertama ni panjang ini bahagi dengan sudut 78.93. Okey. B pula bahagi dengan sin 59.89. Ah, Selepas mereka bahagi, mereka dapati sama. Tak kira sudut tirus, semuanya sudut tirus, ataupun segitiga bersudut cakar. Ada satu cakar. Cakar maksudnya lebih daripada 90, kurang daripada 180. Ingat lagi tak sudut reflex? Ingat lagi tak sudut reflex? Sudut reflex tu dia lebih daripada 180. Dia macam ni. Okey? Ha. Reflex. Cakar dia macam ni. Tirus dia macam ni. Okey? Okey. So, setakat ni kita tengok soalan ya. Kita tengok soalan. Okey. Tengok soalannya. Okey, sila cari nilai X. So, macam mana? X ni bertentang dengan mana? Bertentang 48. So, X per dengan sin 48. Yang ni sama dengan 14.3 per dengan sin 80. Okey. So, X sama dengan 14.3 per sin 80. Darab dengan ni ke sana jadi? So, guna kalkulator. Dapatkan jawapan. Lepas kamu dapat jawapan, mesti dalam 4 angka bererti. Okey? Boleh? Okey. So, yang kedua, sama juga. Dia nak apa? Dia nak yang ni. Okey. Dia nak yang ni lah. Okey. Opposite. Okey. Yang pertama, apa dia? Sudut. Okey. Boleh tak sudut tulis ke atas? Boleh. Ah, Lepas tu panjang tulis kat bawah. Boleh juga terbalik tak? Boleh. Tapi pastikan kalau sini sudut ke atas, ini pun kena di atas. So, ini bertentang dengan sudutnya adalah 55.5. Okey. Panjang dia adalah 6.2. So, jadi sin 55.5 per 6.2 darab bahagi jadi darab. Okey. Kenapa saya nak tulis yang sin sudut di atas? Sebab nanti saya nak cari. Kalau saya apa yang saya nak cari, saya tulis di atas. Nanti tak payah pusing sini, pusing sana lah kan. So, lepas kita dapat jawapan tu, okey, guna kalkulator. Dapat yang ni eh. Guna kalkulator apa? Dapat ni. Sin X. Dapat yang ni. Kemudian X sama dengan sin negatif 1, 0.9371. Okey. Kemudian kita guna kalkulator dapat yang ni. Boleh? Boleh, boleh. Faham ke?
Pakis faham? Faham, ha? Okay. Can I continue? Continue. Okay. Ini pula, okay. Yang ni terlibat dengan geografi. Okay. Tunjuk kedudukan. Okay. Christina Ron dengan pejabat pos. Okey. Bearing pejabat pos dari rumah Christina. Mana rumah Christina? Rumah Christina dekat sini. Okey. Bila dia kata dari mana, kita lukis. Okey, contoh dekat sini. A, bearing A dari B. Okey, dia ada A dengan B. Okey, kita kalau macam tu, dari mana? Dari A dari B ya. B, kita lukis B. Anak panah. Okey. Kemudian kita lukis garis lurus. Okey. Kalau dia nak cari bearing, dari mana? Dari B. Dekat B kita lukis anak panah ke utara. Sudut dia cari macam mana? Mesti pusing dari kiri ke kanan. Dia nak cari sudut ni. Okey. Kalau dia nak cari bearing, katakan dia nak cari bearing B dari A. Okey. Dari A. So anak panah tulis mana? Lukis mana? Dari mana? Dekat A, dari A. Kemudian lukis satu garis. Lepas tu nak cari bearing kan? So, kita lukis dari kiri ke kanan. Dia nak cari sudut ni. Itu maksud dia. So, dia kata bearing pejabat pos. Christina dekat sini lah kan? Christina. Pos, pejabat pos sini. So, sekarang ni, dia nak cari mana? Dia nak cari sudut sini. Boleh faham? Ah, apa yang kita nak cari, kita kena faham. Okey. So, sekarang ni masalah dia, kita tak ada sudut di sini. Kalau nak cari sudut sini, kena dapat sudut sini. So macam mana kita nak cari? Guna petua sin. Ini bertentang, ini pun bertentang. Okey. So sekarang ni kita nak apa? Kita nak Q. Okey. Sin Q. Tapi Q sebenarnya kurang tepat tau. Tapi kita lukis dulu Q, sin Q. Okey. Q per dengan 9.4. Okey. Yang bertentang ada, boleh tak saya tulis 12 di atas? Tak boleh. Sebab tadi saya dah guna sudut di atas. Jadi sebelah kiri dia pun kena sudut di atas. Jadi sudut dia 98 per dengan 12. Boleh? Boleh kan? Okey. Sin Q sama dengan sin 98 per dengan 12 darab 9.4. So, sama juga kalau nak cari, you kena nak cari itu apa? Ni ya. Dapatkan dulu. Lepas saya kira, saya dapat 0.7757. Kemudian, untuk dapat ni ke sana akan jadi sin negatif. Macam mana nak tekan tahu kan? Tekan shift, tekan sin. Siapa tak tahu? Misal okey? Tekan shift, tekan sin. Sekejap. Tekan shift, tekan sin. Shift, sin ya. Okey. So, dekat sini dah dapat lah. Okey, 7757 dapat 50.87. Yes, cek jawapan betul. Okey, saya dah dapat yang ni. Tetapi itu bukan jawapan yang saya nak. Saya nak yang kat sini. And so, ini hingga ke sini. Okey. Okey. So, boleh dapat sini. Boleh. Kan? Guna 90 tolak 50.87 dapat yang sini. Okey, yang ini yang pertama. Yang kedua, warna biru. Okey, bearing pejabat pos dari Ron. Ron kat mana? Oh, Ron kat sini. Pejabat pos di sini. So, saya lukis. Kemudian pusing dari kiri ke kanan. Oh, nak panjang ya. Oh kan, panjang banyak ni. Banyak ni. So, apa yang kita kena cari? Kita nak cari sudut di sini lah. Kan? Lepas tu tambah.
Kan? Macam mana nak cari sini? Sebab ini segitiga. Jadi sudut pendalaman dia adalah 180. Yes. Jadi 180 tolak ni dapat R. Nah, kemudian kita tambah 270. Boleh? Boleh kan? Tolak, dapatkan R, kemudian tambah. Sebab sini 90 kan? Sini 90. Jadi sini 270. Tambah dengan yang mana uh, ni yang R. Boleh? Yang ketiga, jarak rumah Christina ke jarak. Apa dia nak cari jarak? Sini. Jarak sini. So, ni bertentang dengan ni. Kita dah dapat sudut di sini kan? Okey. Boleh dapat jarak. Guna petua sin. Nah, ni bertentang dengan ni. Ataupun guna ni bertentang ni pun tak apa. 12 per dengan 98. Sin 98 pun boleh. R sudah dapat tadi kan? Nah, 31.13. So, dia guna R bertentang dengan 31. 12 dengan 98. Sudut di bawah, ini pun kena di bawah. Okey? Okey ya? Okey ya? So, jadi sini dapatlah R. Ini ke sini jadi darab. Boleh? Okey, ini soalan kebat lah kan. Dia macam tapi sebenarnya dia susah dekat mana? Bearing. Okey. So, biasanya kita buat yang senang-senang lah ni. So, kita ni nilai M. Sila cari ni semua, ni buat dulu. Yang latihan pengukuhan jangan buat dulu. Okey. Buat yang ni dulu, habiskan yang ni baru buat yang tu Okey. So dia segitiga, dia cikgu nak tunjuk bagaimana formula ini ada. Kena tunjuk. Tak kira you all hafal ke tak hafal, you kena tunjuk. Saya kena tunjuk juga. Okey. So dia ada segitiga, ada dua jenis segitiga. Jangan tidur. Okey. Okey. H dengan A bertentang lah. Okey. So, okey, start dari B lah. Kita ada segitiga ni, kan segitiga. Okey. So, B ni. Ingat tak kalau sin B bertentangan dengan hypotenuse. Okey. H kat sini maksudnya tinggi. Tinggi ya. So macam mana kita nak ingat? So benda pertama kita lukis segitiga. Okey, lukis segitiga. Okey. Kemudian tengah-tengah ni ada H. Okey. Kemudian kat sini A, ABC. Bertentang dengan A lah kan? Bertentang dengan B lah kan? Okey. Bertentang dengan C lah. Okey. Langkah pertama yang sebelah sini kita cari sin B. Sama dengan bertentangan dengan hipotenus iaitu H per A. Bolehkah saya guna B per A? Tak boleh. Okey. Trigonometri untuk sin cos tangent. Okey, trigonometri untuk sin cos tangent dia hanya untuk sudut tegak sahaja. Okey, untuk Hasan dengar ya, untuk sudut tegak sahaja ya. So tak boleh B, dia kena tinggi. Tinggi dia sinilah. Okey. So kita cuba cari H. Tinggi dia. So A bergerak ke sini jadi H sama dengan A sin B. Yang kedua, ya. Okey, yang kedua untuk segitiga macam ni. Tadi kita lukis macam ni. Sekarang kita bagi dia pendek sikit. Ah, Okey, sama juga dia kena timbangkan tinggi. So yang dah pandai mesti perasan. Dia mesti cari tinggi dulu. J, tinggi ya. Okey, yang bertentang dengan tinggi adalah A. Okey, ni B. Ini C. Okey, bertentang ni B. Okey, yang kat sini dia mesti nak panjang ya. Dekat sini. So, kalau kita nak cari bertentangan. Okey, sin ya. Sin ya. Ni A,
Sin A bertentangan bahagi dengan hipotenus. Okey, bertentangan bahagi dengan hipotenus. So, sini B sin A sama dengan H. Okey, so sekarang ni H sama dengan H. H sama dengan H. Jadi, A sin B sama dengan B sin A. Jadi, A sin B sama dengan B sin A. Okey, so A, A dengan sini. A per sin A. B per sin B. Boleh? Boleh faham? Okey kan? Ha. So, dia dapat dah dari situ. Okey, dia terlibat dengan dua segitiga. Segitiga ni dengan segitiga pendek ni. Okey? Sudut cakap. Dia terlibat dengan H. Dia terlibat dengan H. Yang ni kalau boleh hafal, baguslah. Kalau dia tanya, you at least dapat 2 markah. Kalau dia tak tanya, baguslah. Kita tak payah. Tapi sebab cikgu nak memperkenalkan, sebab dalam silibus kamu kena tahu macam mana ada formula ini. Mata jangan tutup. Okey, faham tak? Saya mesti nak memperkenalkan. Nah, yang ni, sila cari. Sila buat yang ni. Okay, ya? Sila buat yang ni ya.